Saya dah gunakan jam ni terlalu lama, sekitar 3 bulan untuk saya menentukan video review, dan jam ni terlalu padu untuk saya. Nama dia ialah TicWatch Pro 3 Ultra GPS. Apa yang membuatkan saya rasa macam yes, ini ialah antara jam yang terbaik anda boleh dapatkan dekat pasaran, disebabkan oleh dia menggunakan Wear OS daripada Google. Percayalah, smartwatch lain tu biasa-biasa je yang pernah saya review sebelum ni. Yang ini paling padu kan. Nak tahu sebab apa? Jomlah kita review. Assalamualaikum dan hai. First kali kita nak tengok bab dekat sini ialah tentang skrin dia. Serius, saya dah pakai 3 bulan, saya tak pernah nampak sedikit cala pun kat sini. Memang bagus dia punya ketahanan skrin. Skrin dia ialah 1.4 inci Corning Gorilla Glass dengan AMOLED, yang mana sebenarnya anda boleh adjust sehingga 5 level brightness. Brightness dia memang cun. Dan kalau nak tengok waktu, anda tak perlu macam angkat macam ni kan, dia akan paparkan waktu. Tidak, sebab dia always on display kat sini. Anda tengok je jam ni memang ditawarkan, dipaparkan dia punya jam. Bukan waktu sajalah, dia paparkan tarikh, step dekat sini juga kan, dengan battery level. Sebenarnya dia macam ada satu lagi layer dekat sini tau yang paparkan benda ni. Sebab tu dia jimat bateri. Tapi sekejap lagi kita akan cerita juga about bateri. Kemudian kita ada juga pelbagai jenis muka jam kat sini. Macam saya tunjukkan, ini muka jam yang paling informatif lah yang saya nampak. Banyak lagi sebenarnya dekat apps dia, anda boleh download sendiri dan anda boleh pilih ikut cita rasa anda. Dan bercerita tentang menu dia sikit kat sini lah. Menu dia saya suka. Macam anda press dekat bahagian bawah ni, dia akan keluar sukan apa yang anda nak buat, aktiviti apa nak buat kan. Kalau saya macam pergi gym, saya boleh pilih dekat sini je. Inilah shortcut dia. Kemudian kalau anda tekan kat bahagian atas, akan keluar pelbagai jenis menu. Macam saya tengok kat sini macam Tick Health, Tick Sleep kan. Apa yang dia boleh nak record kat sini, anda boleh setting lah. Cuma saya nak pastikan untuk anda dulu, kalau anda baru beli jam macam ni, anda kena masuk setting tu satu persatu, sebab untuk confirmation. Kalau anda tak pergi masuk apps tu, dia tak akan allow tau kat sini. Jadi anda kena allow. Contoh kalau nak pakai Tick Hearing, anda kena allow mic dia. Anda nak bagi ke tak permission kat sini. Bila dah bagi permission semua, baru benda tu aktif. Kalau tidak, memang tak aktif lah sampai anda nak buka dia. Kita ada macam-macam. Tick Health, Tick Exercise, Tick Pulse, Tick Sleep, Tick Oxygen, Tick Zen, Tick Breath. Okay, untuk rasa macam nak relax-relax. Kita ada agenda, alarm, calculator pun ada, essential, find my phone, fit breath, fit goal, fit heart, fit workout, hand wash pun ada. Hand wash ni sebenarnya tak perlu pun, dia compulsory je kan. Nak basuh tangan, nak berapa minit. Dan apa yang saya suka kat sini lah, kita ada beberapa apps yang Google letak dekat sini. Contohnya macam Map. Inilah kelebihan bila nak guna Wear OS. Dia tak macam jam-jam lain kan. Macam saya tengok map, saya boleh nampak location saya sekarang dekat mana. Memang terbaik kat sini kan. Macam nak guna Google Maps dekat anda punya smartphone. Ada juga konteks kat sini yang mana sebenarnya anda boleh buat call, jawab call hanya menggunakan jam ni. Tak perlu pun pergi kat smartphone anda nak cari kan. Siapalah konten nak call, anda tengok dekat jam ni je, terus settle. Juga kepada anda yang peminat muzik, dekat sini kita ada Spotify terus. Tak perlu pergi kat anda punya smartphone kan, cari Spotify. Saja kat sini, settle. Dan untuk tahu anda, memang dia ada mic dan juga speaker kat sini, dan dia kalis air. Jadi anda nak bawa pergi berenang, silakan. Tapi bukanlah bawa pergi menyelam sampai lebih pada 5 ATM. Itu tak lah. Setakat saya pergi main sungai ke kan, berenang-renang biasa-biasa tu, tak rasa pun. Dan dia memang tahan lasak kat sini. Kena batu sikit-sikit tak apa, jangan risau. Untuk anda yang memang peminat Google, untuk Google Assistant, anda just slide je belah kiri, anda boleh tengok macam-macam info kat sini kan, tentang cuaca, tentang mungkin nak anda panggil Google Assistant tu sendiri, ataupun nak buat OK Google, anda panggil je dekat jam ni dan dia akan muncul. Serta beberapa lagi lah benda yang nampak kecil-kecil, mungkin anda tak nak ambil kisah. Contoh macam heart rate sensor kat sini kan, guna aktiviti anda buat. Kemudian cuaca macam sekarang, light rain kan. Dan ada kalkulator. Ini mengimbau sejarah saya yang lalu, yang mana kita ada jam dengan kalkulator. Tapi itu ialah secara fizikal, kali ini secara software. Next ialah bab notification dia. Serius, anda tak perlu pergi kat smartphone anda, sebab notification dia kat sini memang full. Anda just tekan je, anda boleh baca segala information. Tak cukup dengan tu, bukan sekadar information secara teks tau. Kalau gambar dihantar dekat WhatsApp ke apa, anda just boleh chat dekat sini. Tak perlu onkan full. Yang itu memang saya respect lah. Memang terbaik Wear OS
OS daripada Google ni. Memang lain pada yang lain, dekat smartwatch lain tak boleh jumpa. Jadi, untuk keselesaan kat sini saya boleh katakan dia menggunakan fluoro rubber dan setakat saya guna selama 3 bulan ni dia tak mengecewakan saya. Apa yang kecewa ialah mungkin disebabkan anda buat dia terlalu ketat lah. Lagipun kalau terlalu ketat dia punya ni strap dia tak kacau sangat pun. Dia punya bahagian bawah jam je yang kacau. Keselesaan dia rasa dia macam silikon dan keselesaan dia saya boleh bagi sekitar 8.5/10. Memang terbaik daripada TicWatch. Bercerita tentang prestasi, yang ini memang smooth sebab dikuasakan dengan Snapdragon 4100. Memang terbaik ya. Dengan Wear OS pula tadi, jam ni macam-macam boleh buat dan dia tak rasa laggy pun kat sini. Mungkin lah certain time dia macam kurang tepat sikit apa yang dia cuba tangkap, mungkin step ke apa. Tapi itu kita letak tepi, iaitu memang biasalah, ralat sikit untuk sebuah smartwatch. Okey, mengenai bateri yang ini saya kena cerita sikit lah. Okey, untuk bateri dia saya boleh katakan kalau anda buat untuk penggunaan biasa yang mana boleh tengok Google Play Store lah kan, Spotify lah, bateri dia saya rasa paling tinggi buat penggunaan saya dah sekitar 3 hari. Itu je, dia tak boleh pergi lebih. Sebab saya pun buat sleep tracking semua benda kan, saya tengok kat sini 3 hari je. Kalau lebih tu memang habislah bateri dia. Jadi kekurangan dia kat sini lah, selalunya Wear OS memang tak tahan lama sangat buat bateri ni. 3 hari tu kira okey lah. Tetapi TicWatch sendiri dia ada buat satu benda, iaitu kalau anda memang suka nak tengok jam ni saja, mungkin nak pergi travel kan, naik gunung ke apa ke, mungkin naik itu mungkin makan masa 3 ke seminggu ke kan, yang mana tak ada nak tempat nak cas jam ni, anda just boleh masuk kepada essential mode. Dia akan paparkan macam ni sajalah. Jadi dia akan bertahan lebih pada sebulan kat sini. Dan bercerita tentang apps dia, pada awal saya masuk apps dia saya rasa macam bercelaru. Kenapa macam ada 2 layer apps tau. Tambah dekat sini TicWatch memperkenalkan ketahanan military grade kat sini. Okey, ketahanan ketenteraan. Jadi memang tak lasak lah. Mungkin bukan saja untuk anda guna sewaktu anda bersukan kan, anda juga boleh pakai pergi office. Nampak sporty. Nampak kena lah dengan jiwa anak muda kan. Ketahuan anda, jam ni juga support Google Pay. Sekarang kita famous dengan Apple Pay kan, boleh payah guna jam, tapi untuk Apple je lah. Kalau untuk Android kita ada Google Pay, tapi masalahnya Google Pay tak diperkenalkan lagi pada mana-mana bank. Jadi anda mungkin kena tunggu lagi setahun, 2, tak tahu. Lupa nak cerita, ketahanannya ialah IP68. Jadi secara kesimpulannya saya boleh katakan, kalau nak cari jam yang memang puas hati anda kan, yang mana dia punya apps tu memang banyak nak choose kat sini kan, boleh buat pelbagai jenis benda, boleh angkat call, jawab call, nak masuk Spotify pun boleh, anda nak apa lagi kan, segala benda Google pun anda boleh guna kat sini, Google Assistant pun ada kat sini, GPS dia pun tepat kat sini. Saya rasa memang TicWatch Pro 3 Ultra GPS ni pilihan anda lah. Banyak juga aktiviti sukan yang ditawarkan kat sini kan, seperti memancing pun ada. Anda nak memancing yang kena kumpau duduk saja tu pun anda boleh setkan kat sini. Nampak tu. Memang kalau nak beli jam ni, anda tak perlu cari jam lain lah. Jam lain kebanyakannya kalau nak cari dengan harga macam ni lah, tak ada sebenarnya yang gunakan Wear OS. Wear OS ni kira macam special case, special punya jam, special punya features dekat jam. Jadi apa pendapat anda? Mungkin anda pernah guna mana-mana jam yang gunakan Wear OS? Boleh tinggalkan komen dekat bahagian bawah. Ataupun anda pernah guna TicWatch yang ini? Apa kata? Komen sikit kat bahagian bawah. Saya rasa memang perfect kat sini. Dan macam biasa, lupa like, subscribe juga share. Terima kasih. Jumpa lagi.